Okey. Berapa top speed lah? Ini. Ha. Ini lebih kurang 24 knot. Kalau 24 knot. Ini nak start dia. Yang ni kunci dia pastikan ada kat sini ya. Tarik minyak separuh, yang ni start button, tekan jangan sampai hidup. Okey. Ni jangan tekan speed lepas, tekan speed lepas dia tak nak hidup. Dia macam motor lah, start sampai hidup baru lepas. Okay. Tu tekan minyak sikit tu tekan je terus. Betul. Kita dah habis. Saya akan lambai life jacket oren ni. Okey. Bawa balik sini. So tengok sini ya. Ha, okey. Abang dah bayar belum kat kau? Belum. Kita QR dekat abang terus eh? Sorry. Settle. Apa jet ski. Melompat-lompat orang belakang. So kita nak pergi rehat, check in homestay. Lepas tu petang ni kita tengok aktiviti apa yang boleh buat dekat Pulau Bangkok. Wah, siap ayam ah. Ni mana? Siap ayam. Saya 7. Ya. Oh, ramai ah. Tengok lagi.
Okay, kita nak buat homestay tour. Dah sampai homestay, nak rehat siap. Ni dia punya kawasan ruang tamu. Luas juga. 7 ke 8 orang boleh ngam. And ini bilik yang pertama. Not bad lah, ada aircon. Harga pun satu malam 300 tengah. Zat, ni bilik yang kedua. Bilik yang kedua, okey. Bilik kedua. Okey. Ni dia punya dapur. Dapur tandas. Tandas ada 2, ni 1. Cik air. Meja makan, boleh masak. Pinggan semua ada. Ni tandas yang kedua. Belakang ni, dia nampak. Ada balkoni dekat belakang ni, boleh mancing. Boleh buat BBQ kat sini. Malam ni kita nak buat bakar-bakar sikit. Kita rehat dulu. Bakar sambil mancing. Kita try cari sotong tengok ada ke tak. Kita cuba candak sotong. Okay. Itu ya kita punya homestay tour. Ni jom kita rehat. Day 1 sebelah petang Pulau Bangkok. So lepas dah settle rehat dekat homestay, petang kita jalan sikit. Tak pergi mana? Pergi pantai tengok sunset je. Ni belah pantai Pasir Bogor. Malah nak pergi belah Teluk Nipah sebab tanah runtuh. So kami main dekat je lah, dekat dengan homestay. Ada juga jual yang macam ni. Sambil menunggu sunset, kita cari kuda-kuda. Mana dia bawah? Ramai juga orang ni petang. Buat je ni. Tengoklah. So kakak buat. Ajak kakak buat. Habis dah sunset. Segala trend keluar. Kita cari apa? Setting tak? Adam. Jom. Balik homestay. Kita buat bakar-bakar sambil mancing. Okey, itu aktiviti malam dekat homestay ya. Kami nak buat BBQ, bakar-bakar sambil mancing. Di tengah dekat arang. Tunggu jadi bara semua baru kita masak. Oh, kita bakar sotong tu. Shoot kat sikit. Ini sotong fresh dari Kemaman. Dari Terengganu hasil candat. Ayam. Yang pakai arang dah, arang baru ke arang lama? Arang sini. Lebih tu? Happy birthday to you. Ya. Loh, kek. Padahal nampak lah. Sudahlah percutian Pulau Bangkok. Lagi sambut aku punya birthday pula. Tapi sambut awal sikit. Dia berpak bulan 6. So terima kasih kepada isteri yang tercinta. Kat sini lah. Nak makan kek dulu ke nak main game dulu? Nak tengok dulu je.